Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana guru boleh menyemak tugasan. Apabila pelajar menghantar tugasan, satu mesej akan muncul pada panel Notifications. Klik pada mesej untuk membuka tertingkap Assignments. Klik pada nama tugasan yang ingin disemak. Klik pada nama pelajar untuk melihat hasil kerja pelajar tersebut. Langkah pertama, kita akan melihat bahagian File Drop. Klik pada pautan View untuk membuka laman tugasan. Setelah laman dibuka, anda akan melihat fail yang dimuat naik oleh pelajar tersebut. Untuk muat turun fail, klik pada nama fail. Kini, fail tersebut akan dimuat turun ke dalam komputer anda. Setelah fail tersebut dimuat turun, klik pada ikon anak panah di frog bar dan klik pada tanda X di sudut kiri untuk menutup tugasan dan kembali ke bahagian Assignments. Untuk melihat teks aktiviti, klik pada teks di sebelah kanan. Teks yang dihantar oleh pelajar akan dibuka pada tertingkap baru. Klik OK untuk menutup tertingkap dan kembali ke bahagian pemulangan tugasan. Maklum balas penilaian kendiri dan komen pelajar boleh dilihat di bahagian Self-Evaluation. Typekan komen dalam kotak Overall Comments. Masukkan markah ke dalam kotak Overall Mark dan klik pada butang Save. Setelah tugasan setiap pelajar disemak, anda perlu menutup tugasan dan menghantar markah. Klik pada nama tugasan untuk memaparkan nama pelajar yang telah menerima tugasan tersebut. Klik pada butang Close Assignment. Pada tertingkap Close Assignment, tandakan Release Marks and Notify All Recipients. Typekan mesej ke dalam kotak Add a Message. Akhir sekali, klik pada butang Close Assignment untuk menghantar markah dan menutup tugasan. Markah dan mesej akan terpapar di bahagian panel Notifications pelajar.